Oh macam Tak tu? ada. Tak ada orang? Ahli Dewan Undangan Negeri tak ada. Ahli majlis tak ada. Jadi hakikat dia lah kalau kita di negeri-negeri lain, kita ada ahli parlimen, ada ahli Dewan Undangan Negeri dan ada ahli majlis. Jadi maknanya kita ada ahli parlimen yang tinggi sekali, lepas tu kita ada ahli Dewan Undangan Negeri, ada ahli majlis. Maknanya tugasan dan tanggungjawab ahli parlimen di negeri-negeri lain Tak sama. sedikit sebanyak ataupun sebanyak sedikit dapat diperturunkan kepada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dan ahli-ahli majlis. Jadi contoh kalau di Selangor, kalau misalnya isu-isu berkenaan dengan longkang, jadi ahli majlis boleh menyelesaikannya. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kita ada ahli parlimen. Kita tengok bawah, macam tu? Tak ada orang? Ahli Dewan Undangan Negeri tak ada, ahli majlis tak ada. Jadi, ahli parlimen di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ni kena tengok isu-isu yang berkait dengan pergubalan undang-undang sampailah isu-isu berkaitan dengan jalan berlubang dan longkang. So, maksudnya semua benda semua ahli benda parlimen buat? daripada A sampai Z. Itu sebabnya baru-baru ni di masa sidang parlimen yang lepas saya terlibat dengan beberapa ahli parlimen yang lain di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk mencadangkan satu private members bill untuk mewujudkan dalam undang-undang mewujudkan satu lapisan ahli majlis. Tapi sebelum tu, private members bill tu apa tu? Private members bill ni adalah satu cadangan pergubalan undang-undang yang dibawa oleh ahli-ahli parlimen backbenchers. Maknanya ahli-ahli parlimen yang bukan pentadbiran. Ahli-ahli parlimen yang bukan timbalan menteri, ahli-ahli parlimen yang bukan menteri. Nanti kita akan YB Menteri yang baru, YB Hana telah menetapkan satu mesyuarat untuk pergubalan pindaan kepada rang undang-undang untuk memasukkan satu lagi lapisan yakni ahli majlis di wilayah persekutuan. Bagus macam ni YB you.